Harga RM2.60 pun dah boleh dapat mainan yang macam ni guys. Inilah dia building blocks daripada keluaran Joyd dalam siri arcade machine. Dan dekat tangan saya ni adalah model yang ke-7 daripada 12 adik-beradik yang ada dalam siri ni. Dan ini adalah set motorcycle. Jom kita lihat, inilah rupa dia pada sudut pandangan hadapan. Ini rupa dia pada sudut pandangan sisi sebelah kanan. Dan ini rupa dia pada sudut pandangan sisi sebelah kiri. Apa yang bestnya dengan set ni adalah sebab design dia yang comel dengan kombinasi warna purple dan juga warna orange ni memang sangat-sangat cantik. Walau bagaimanapun daripada sudut binaan dia, saya tak berapa berkenan sebab banyak menggunakan piece 1x1 dan juga 2x1. Jadi dia punya lekat tu tak berapa nak cun. Okey, sesuai untuk buat display, tak berapa sesuai untuk dimainkan. Apa-apa pun pada harga RM2.60 tak banyak benda yang boleh saya komplain. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda ataupun klik saja link pada video ini. Awalnya nampak biasa je, tapi bila dah siap pasang, hasil dia memang padu guys. So inilah dia building blocks arcade machine daripada keluaran Joyd. Dan dekat tangan saya inilah set yang ke-8 daripada 12 adik-beradik kesemuanya. Dan inilah set bicycle arcade machine. Jom kita tengok dulu rupa dia daripada sudut pandangan sebelah hadapan. Ini rupa dia daripada sudut pandangan sisi sebelah kanan. Ini rupa dia daripada sudut pandangan sisi sebelah kiri. Dan ini pula rupa dia daripada sudut pandangan sebelah belakang. Kalau ikutkan daripada sudut kualiti design dan build dia, saya lagi suka arcade bicycle ni kalau bandingkan dengan arcade motorcycle. Sebab yang motorcycle tu lagi mudah tertanggal, tapi yang bicycle ni memang tegap guys. Dia tak mudah tercabut macam set yang sebelum ini. Warna dia pun boleh kata cantik jugalah kan. Kombinasi warna light pink, warna putih dan juga warna light yellow. Pada harga RM2.60 saya rasa memang berbaloi sangat-sangat untuk memiliki set ni. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda. Agak ni model yang paling cantik tak dekat dalam siri ni. Inilah dia building blocks arcade machine daripada keluaran Joyd. Dan dekat tangan saya ni adalah set yang ke-9 daripada 12 adik-beradik. Ini adalah machine boxing. Jom kita lihat dulu rupa dia daripada sudut pandangan hadapan. Ini rupa dia daripada sudut pandangan sisi sebelah kiri. Dan rupa dia daripada sudut pandangan sisi sebelah kanan. Dan dekat sini kita lihat ada dua tombol yang boleh kita gunakan. Okey, boleh main player 1 versus player 2. Dan ada kerusi untuk kedua-dua player duduk. Dekat atas ni ada stiker coin amount. Kita kena masukkan coin untuk main boxing machine ini. Daripada sudut quality build dia pula memang agak tegap dengan binaan dia yang banyak pakai pieces yang besar-besar. Jadi tak mudah untuk tertanggal. Jadi bolehlah untuk nak dimainkan pun boleh, nak dijadikan display pun boleh. Harga RM2.60 saja. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop ataupun boleh saja tekan link Shopee yang telah pun saya sertakan pada video ini. Ini adalah set yang paling saya suka dekat dalam siri arcade machine building blocks keluaran Joyd ini, iaitu arcade racing machine. Dan inilah set yang ke-10 daripada 12 adik-beradik kesemuanya. Kenapa saya suka dengan set ni? Sebab mana-mana arcade yang kita pergi mesti ada arcade racing machine ni. Betul ke tak betul guys? Tengok nampak dia ada satu bucket seat yang boleh kita naikkan dan turunkan. Dan dekat dalam ni pula ada steering steering yang boleh kita main dan juga ada tombol gear. Dan kat sini pula kita dapat lihat ada satu skrin. Nampak tak? Kita tengah berlumba, tapi position kita sekarang nombor 3 guys, bukan nombor 1. Okey, dekat atas ni ada stiker Runaway Racing. Dan ini rupa dia daripada sudut pandangan sisi sebelah kiri dan kanan. Siap ada tayar sama macam mesin-mesin yang kita jumpa dekat arcade. Pada harga RM2.60 saja, saya rasa memang sangat-sangat berbaloi. Boleh cari dekat mana-mana eco shop yang berhampiran dengan anda ataupun tekan saja link yang saya sertakan pada video ini. Adalah set yang ke-11 building blocks arcade machine daripada keluaran Joyd yang telah pun siap saya pasang. Dan ini adalah daripada set basketball arcade machine. Ada 12 model kesemuanya untuk dikumpulkan. Dan untuk set basketball arcade machine ini terdiri daripada warna kuning dan juga warna orange sahaja. Nampak rupa dia memang cute dan memang ada artikulasi dekat sini sama macam basketball arcade machine yang kita tengok dekat arcade-arcade luar sana. Walau bagaimanapun daripada sudut binaan dia, saya tak berapa nak berkenan sebab ada bahagian-bahagian yang mudah tertanggal, especially dekat bahagian kiri dan kanan ni. Jadi susah sikit lah kalau nak digunakan sebagai mainan. Lagi sesuai kalau nak dijadikan sebagai display sahaja. Dan lagi satu yang saya tak berapa berkenan ialah sebab terlalu banyak dot-dot dekat belakang ni, macam ada bahagian yang binaan tak sempurna. Pada harga RM2.60 saya tak boleh nak komplain banyak. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda.
Rasa berbalik tak RM2.60 untuk beli building blocks yang macam ni? Inilah dia building blocks arcade machine daripada keluaran Joyit, dan dekat tangan saya ni adalah set coin operated machine yang merupakan set yang ke-12 daripada kesemua 12 adik-beradik kesemuanya. Kita tengok dulu rupa dia daripada sudut pandangan sebelah hadapan, ini rupa dia daripada sudut pandangan sebelah sisi kiri dan kanan, dan ini pula adalah rupa dia daripada sudut pandangan sebelah belakang. Daripada sudut tema warna dia saya tak berapa berkenan, sebab apa, dekat box art warna dia adalah warna gold, tapi dekat tangan saya bila kita dah siap pasang ni warna dia lebih kepada warna copper guys. Apa-apa pun pada kualiti dia pula nak tengok memang sangat-sangat keras dan tak mudah tertanggal. Jadi sesuai lah, kalau siapa-siapa yang beli untuk buat main pun boleh, nak dijadikan display pun boleh. Ada satu artikulasi saja, dan kita juga diberikan dengan 4 silver coin serta ada 2 gold coin yang saya tampilkan pada sebelah sudut kiri dan kanan. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun tekan saja link pada video ini.